Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan bawang putih dengan bawang merah. Bawang putih blender je. Bawang putih dan bawang merah di blender. Kenapa guna cili? Memang guna cili bo. Bukan cili bo ni, grill cili. Cili kering. Cili kering lah ni. Grill blender. Tapi lain-lain bu. Pakai pokok ni tadi. Lain. Bukan ni yang hot. Kacau-kacau dulu. Ya. Makan. Oh, dari situ. Antara bahan-bahan dia tahu goreng, okey. Fish cake, tahu goreng dipotong-potong, dibelah-belah. Okey. Cincang. Siap. Sayang, sawi. Tu apa? Ketiak jagung. Anak jagung, carrot, tomato. Dan juga daun bawang, daun sup. Brokoli. Brokoli pun boleh bubuh. Siapa yang nak suka sayur banyak. Masukkan fish ball, fish cake. Fish cake boleh, fish ball boleh. Okey, ni dah tak molar-molar dah ni. 3 molar, 4 molar dah ni. Okey, kita dah masukkan cili bo. Sampai dah pecah minyak, masukkan lagi bahan-bahan lagi. Tahu goreng. Sambil kita kacau-kacau. Jangan bagi hangat sangat. Masukkan tahu goreng. Sini. Dah. Okey, kita masukkan pula kaki ayam. Penambah perisa, penyedap rasa bagi yang penggemar kaki. Family saya ramai sangat yang suka kaki. Saya tak suka. Nak buat mi udang tapi ada kaki ayam dah dulu. Okey, masukkan air 1 jug. Berapa liter? 3 liter. Penuh periuk. Sepenuh periuk ni. Sos dulu. Okey, masukkan sos yang digemari, sos cili rohaya. Bubuhlah agak-agak tengah tuang besar tu. Lagi. So banyak. Tengok. Kita masukkan air pula. Masukkan air lagi. Lagi habis eh? Penuh periuk tu lah. Okey. Potong sayur sawi, carrot, brokoli dengan tomato. Semua ni. Masuk dah. Gelap-gelap. Okey, kuah sudah mendidih, hampir dah nak masak dah. Dah boleh perlahankan api.
Tambahkan ayam. Ni dah masuk ke? Ni. Apa benda? Sayur belum. Oh, yes. Berapa tu ayam dekat dah? Ha. Okey, tambahkan sos lagi sikit sesedap rasa. Nanti boleh masukkan juga garam juga. Sesedap rasa lah. Agak-agak lah. 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu, lebih kurang. Gula pun tambah juga 2-3 sudu. Agak-agak rasa. Okay, last but not least, mi jangan lupa. Mi ke, kuotiao ke, bihun ke, bolehlah mana-mana. Okay, kuah mi Bandung sudah siap. Okay, bolehlah kalau nak tambah udang sikit pun boleh. Bagi sedap manis udang, bolehlah campur sikit udang. Kalau tak nak udang pun boleh. Okey, kuah dah siap. Bila dah siap masuk sayur-sayur, inilah kejadiannya. Okey, selamat menjamu selera untuk mi Bandung.